Assalamualaikum. Hai, hari ni saya nak kongsikan daging goreng kunyit. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Daging rebus, serbuk kunyit, garam, gula, bawang Holland, bawang putih dan cili padi. Okey, jom kita start. Alright, sekarang kita potong bawang Holland. Kita potong macam ni Orang kata potong wedges. Alright. Kita potong. Jangan besar sangat. Jangan kecil sangat sebab nanti takut dia hangus. Alright. Sekarang kita potong bawang putih pula. Kita hias nipis-nipis bawang putih ya. Resepi ni mudah je. Potong lagi bawang putih. Resepi yang sangat simple. Tapi boleh bertambah nasi lah. Okey, sekarang kita potong bawang putih nipis-nipis. Potong cili padi. Cili padi ni terpulang nak banyak mana. Ikutlah. Kalau suka pedas boleh lebihkan. Kalau tak suka pedas kurangkanlah. Okay, kita potong. Okey. Sekarang kita masukkan daging. Daging ni saya dah rebus dulu. Okey. Masukkan serbuk kunyit. Letakkan air. Kita hidupkan api. Dan kita biarkan dia sehingga air ni kering lah. Okey. Sekarang kita tambahkan minyak. Minyak masak. Kita gaul rata. Daging ni kalau kita potong nipis-nipis lagi sedap lah. Tapi jangan terlampau nipis sebab dia akan hancur. Kacau dia. Kacau supaya dia masak dengan sekata dan mengelakkan hangus. Sekarang kita masukkan bawang Holland, cili padi dan bawang putih. Kita gaul rata sehingga bawang ni layu. Kacau rata. Biarkan bawang yang kita potong ni supaya dia masap dekat daging. Barulah daging ni sedap. Kita tambahkan air sedikit. Letakkan gula. Gula ni secukup rasa Gula ni anggaran setengah sudu besar. Okey, kita kacau rata. Kacau-kacau. Kita kecilkan api. Kacau lagi, bagi dia sekata. Api tak perlu besar sangat api sederhana sahaja. Sekarang letak garam dalam satu sudu kecil sahaja. Kacau lagi. Okay, kita boleh nampak bawang ni dah agak layu. Okay, dah masak dah ni. Okey, dah siap. Okey, selamat mencuba dan selamat menjamu selera.